Kerana kita bersama saya kembali Kristina, di mana sekarang ini tengah berlangsung uji bakat penyampai Hot FM dan juga Zoomers yang tengah hangat berlangsung di Primula Beach Hotel Kuala Terengganu. Tengok view. Seronok kat sini. Thanks bos bawa kami ke sini. Okey, minggu depan kami akan berada di Lembah Kelang. Lokasi yang lebih tepat lagi, kami berada di Sri Pentas Bandar Utama. Jadi pada orang yang belum berkesempatan untuk uji bakat orang-orang Pantai Timur, jom datang ramai ke Sri Pentas Bandar Utama untuk sesi uji bakat yang terakhir. Kat situ anda boleh tunjukkan bakat yang terpendam untuk menyampaikan apa-apa info tentang berita hiburan dan juga Zoomers kriteria dia mesti happening, mesti ceria, mesti tak malu. Dan yang paling penting berumur 25 tahun ke bawah dan wajib ada lesen kereta. Okeylah, kita akan jumpa minggu hadapan. Hai, Assalamualaikum. Saya Putih. Nombor saya 83. Hari ini saya nak pergi uji bakat. Sekarang pun dah hadir dekat uji bakat Hot FM sebagai penyampai radio. Perasaan saya sangat-sangat sekarang ni nombor besar. Tapi saya dah buat preparation. Saya baru je balik daripada camp DJ sebenarnya. So, harap apa yang saya dapat daripada camp tu dapatlah saya buat dalam ni lah. So, saya bukan Yuna, saya P. Kenapa Hot FM? Kalau ikutkan memang Hot FM ni kan top 1, radio top 1 kan. Memang saya pun minat gila dengan Hot FM. So saya harap saya terpilih sebagai Hot FM, lebih sebagai penyampai radio. Dan saya minat Suraya Hot FM. Saya harap saya jadi macam Suraya Hot FM. Dan preparation pasal preparation panjang lagi. Cakap preparation masuk ke dalam ni, saya tak gemetar. Saya boleh cakap Terengganu lah sebab saya anak jati Terengganu. Dan harap boleh join Hot FM. Hai, saya datang untuk interview Zoomer dari pukul berapa tadi? 12 tu adalah 12.30 hari. Nak interview Zoomer. Apa nak cakap lagi? Masuk. Semula. Ni antara kriteria yang kami nak semasa uji bakat. Dipastikan anda membuat penyampaian anda dalam dialek Terengganu. Kami nak cari orang Pantai Timur, bukan orang Lembah Kelang. Jadi anda mesti berdialek Terengganu ataupun Kelantan. Yang kedua, senyum masa melakukan uji bakat anda, macam saya ni. Dan yang ketiga, sila masuk, tunjukkan giliran anda dan perkenalkan diri anda pada kamera video sebelum melakukan uji bakat anda. Macam contohnya, pandang video dan cakap saya Kristina dan memegang nombor 16. Contoh, Jadi antaranya lagi untuk Zoomers mestilah ada kriteria yang ceria, sporting, kiranya fizikal dan mental anda tu mesti kuat. Untuk penyampai Hot FM pula, anda mesti ceria juga dan menyampaikan sepenuh perasaan anda kepada pendengar-pendengar Hot FM. Jadi tu antara kriteria. Jadi nak tahu apa lagi kriteria yang kami nak, layari www.hotfm.com.my.